Alhamdulillah, bangun dari tidur, kita sedar Allah bagi kita nyawa satu hari lagi. Mungkin kita dah banyak kali sampai ke tanah suci Mekah dan Madinah, berkesempatan menunaikan haji dan umrah. Mungkin ada antara kita yang belum dikurniakan rezeki untuk sampai ke sana. Jangan risau, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan Maha Pemurah kepada hamba-hambanya. Masih ada ruang untuk kita mendapat pahala haji dan umrah dengan mudah, tetapi masih memerlukan keazaman dan kesabaran. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan satu rahsia yang sangat berharga. Baginda bersabda, mafhum hadis, sesiapa yang mengerjakan solat subuh berjemaah lalu duduk berzikir kepada Allah sehingga matahari terbit, kemudian dia solat 2 rakaat, maka dia akan mendapat pahala seperti mengerjakan haji dan umrah yang sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. Bayangkan, hanya dengan duduk bermuhasabah dan berzikir selepas subuh, kemudian mengerjakan solat isyraq 2 rakaat, pahalanya seperti melakukan ibadat haji dan umrah. Jom kita memulakannya di hujung minggu dan di saat kita berkelapangan. Barakallah.